dalam masa 3 tahun je, negara kita bertukar Perdana Menteri sampai 3 kali. Tapi, tahu tak apa bahagian yang paling gila? Yang rakyat tak mengundi tu kan? Ya, tepat sekali. Tak ada satu pun pertukaran kuasa tu berlaku sebab kita, rakyat biasa ni, keluar pergi mengundi di peti undi. 3 kerajaan tumbang dan naik, semuanya di luar pilihan raya. Macam mana benda tu boleh berlaku dari segi undang-undang? Itu sebenarnya satu contoh betapa mekanik politik kita ni jauh lebih kompleks dan kadang-kadang lebih rapuh lah daripada apa yang kita nampak di permukaan. Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita. Saya sangat teruja untuk bersama anda hari ini. Sebelum kita menyelam lebih jauh, satu pesanan ringkas, jangan lupa untuk tekan butang like, kongsikan kupasan ini, tinggalkan komen anda di bawah, dan pastinya subscribe kepada Malaysia News Today supaya anda sentiasa dapat perkembangan paling tajam macam ni. Okey, so hari ini kita ada misi besar kan? Betul, hari ini kita nak rungkai spekulasi hangat tentang pilihan raya umum ke-16 atau PRU16. Ada desas-desus kuat ia mungkin berlaku lebih awal, mungkin hujung 2025 atau 2026. Kita nak faham macam mana sistem pilihan raya Malaysia ini sebenarnya berfungsi di sebalik tabir dan kita nak fahamkan sejarah pergolakan politik kita kebelakangan ini tanpa buat anda rasa perlukan paracetamol lah. Ya, dan sebagai nota penting sebelum kita bermula kan, perbincangan kita hari ini adalah objektif sepenuhnya. Walaupun kita akan menganalisis pelbagai parti dan kem politik dari kiri ke kanan, tujuan kita hanyalah untuk membentangkan fakta berdasarkan bahan dan data rujukan yang ada. Kita mahu membantu anda faham bagaimana enjin politik ini bergerak tanpa memihak kepada mana-mana pihak. Setuju? Okey, mari kita rungkai benda ni dari asas. Sebelum kita sibuk bincang bila PRU16 akan berlaku, kita kena faham macam mana sebenarnya kerajaan dibentuk. Sebab ramai masih keliru bahagian ni. Ya, sejujurnya dulu saya selalu fikir mengundi ni macam urusan beli nasi lemak. Kita pergi kedai, bayar ringgit kita dapat nasi lemak. Sangat direct. Tapi politik rupanya tak macam tu. Kenapa? Masih ramai orang kita terfikir yang mereka pergi ke pusat mengundi itu semata-mata untuk pangkah nama Perdana Menteri secara terus. Sebab itu kan cara yang paling logik pada pemikiran asas kita, macam kita pilih ketua kelas. Dan ia sistem yang diamalkan di negara macam Amerika Syarikat. Tapi sistem kita di Malaysia adalah demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan. Okey. Demokrasi berparlimen, maksudnya macam mana tu? Maksudnya, anda tak mengundi Perdana Menteri secara langsung. Anda sebenarnya memilih seorang wakil untuk menjaga kawasan tempat tinggal anda yang kita panggil ahli parlimen atau MP. Dan kawasan anda itu hanyalah satu daripada 222 kerusi di seluruh Malaysia. Oh, faham. Jadi kita hantar wakil ke satu dewan besar yang ada 222 kerusi itulah. Tapi macam mana wakil tu boleh menang di kawasan kita? Di sinilah kita guna sistem yang dipanggil first past the post. First past the post? Macam lumba lari pecut ke? Lebih kurang lah. Tapi bayangkan lumba lari di mana anda tak perlu habiskan larian bawah 10 saat pun untuk dapat pingat emas. Anda cuma perlu berada selangkah sahaja di depan orang nombor 2, walaupun hakikatnya kedua-duanya tengah berjalan kaki je masa tu. Kejap, biar saya fahamkan betul-betul. Maksudnya, calon tu tak perlukan sokongan majoriti mutlak. Macam lebih 50% tu tak perlu. Tepat sekali. Tak perlu pun. Mari kita tengok matematiknya. Sebab di sini berlakunya detik aha bagi ramai orang. Katakan di kawasan anda ada 4 orang bertanding. Calon A dapat 30% undi. Okey, 30%. Ya, dan calon B, C dan D pula pecahkan baki undi sebanyak 70% tu sesama mereka. Dalam sistem kita, calon A tetap diisytiharkan menang kerusi tersebut. Wow, serius lah. Maksudnya, calon A boleh menang kerusi itu dan mewakili kawasan saya walaupun hakikatnya 70% daripada pengundi di kawasan tu sebenarnya tak nak dia dan undi orang lain? Betul. Itulah mekanik sebenar sistem kita. Siapa dapat nombor paling besar, dia ambil semua. Dan lepas semua 222 kerusi ni diisi, mana-mana parti atau gabungan parti yang berjaya kumpul 112 kerusi? Oh, 112 tu separuh campur satu lah kan? Ya, itu majoriti mudah. Bila mereka dapat 112 kerusi, mereka boleh bentuk kerajaan. 112 ini adalah angka keramat. Kalau nak pantau prestasi 112 ahli parlimen yang bentuk kerajaan ni,
atau wakil pembangkang sekalipun, ada satu inisiatif menarik iaitu laman web MyMP di mana anda boleh semak rekod kerja mereka. Laman web MyMP ya? Menarik tu. 112 kerusi. Dulu benda ni nampak macam kacang je. Sebab kalau kita tengok sejarah, selama lebih 60 tahun, Barisan Nasional menang berterusan. Tak payah congak-congak, memang sah lebih 112. Ya, zaman tu sangat monolitik. Tapi pada tahun 2018, pada PRU 14, sistem yang kita rasa kebal tu pecah berderai. Pakatan Harapan ambil alih, Dr. Mahathir kembali jadi PM pada umur 92 tahun. Kita semua rasa, okey, kerajaan dah tukar, sekarang kita akan stabil. Tapi lepas tu, sejarah membuktikan sebaliknya. Kestabilan itu hilang sekelip mata. Apa yang menarik di sini ialah, selepas 2018, kita masuk ke fasa ketidakstabilan yang bermula dengan langkah Sheraton pada awal 2020. masa itulah kita mula stres tengok berita hari-hari. Kan, di sinilah mekanik sistem parlimen kita benar-benar diuji. Bagaimana sebuah kerajaan boleh jatuh tanpa pilihan raya? Konsepnya dipanggil sokongan dan pembekalan. Confidence and supply itu kan? Betul. Jika sekumpulan ahli parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri itu hilang majoriti 112 kerusi secara automatik. Apabila Dr. Mahathir letak jawatan, kerajaan tumbang dan Muhyiddin Yassin mengambil alih dengan majoriti baru. Itu PM kedua dalam satu penggal? Ya. Kemudian pada 2021, benda yang sama berlaku lagi. Sokongan beralih arah dan Ismail Sabri pula naik jadi Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri bertukar tangan macam tu je. Tapi, kejap. Selepas semua kekacauan tu, bukankah kita dah wujudkan dan luluskan undang-undang anti-lompat parti? Memang ada. Jadi kenapa sekarang kita masih bincang pasal kemungkinan kerajaan boleh goyah atau terbubar awal kalau ahli politik dah tak boleh melompat parti sesuka hati? Bukankah undang-undang tu dah kunci mereka? Itu soalan yang sangat kritikal dan di sinilah letaknya kelompangan perundangan. Undang-undang anti lompat parti memang menghalang seorang ahli parlimen individu daripada bertukar parti. Kalau dia lompat sorang-sorang, dia hilang kerusi. Okey, so individu dah tak boleh lompat. Habis tu? Tetapi, undang-undang itu ada kelemahan besar. Ia tidak menghalang sebuah parti secara blok daripada... En blok lah ni? Ya, en blok. Ia tak menghalang mereka daripada keluar dari sesuatu gabungan kerajaan. Jadi kalau parti X yang ada 30 kerusi, tiba-tiba cakap, kami nak keluar dari gabungan kerajaan ni, mereka semua tak hilang kerusi? Tepat sekali. Itu dikira sebagai keputusan rasmi parti, bukan individu melompat. Jadi pergerakan blok secara besar-besaran ini masih boleh menumbangkan kerajaan yang bergantung pada majoriti tipis. Dan mimpi negara majoriti ini menjadi kenyataan pada PRU 15 tahun 2022. Ya, saya ingat lagi. Kita bangun pagi esoknya dan berdepan dengan parlimen tergantung. Buntu terus negara kita masa tu. Sebab masa tu kalau tak silap saya, keputusan rasmi SPR tunjukkan Pakatan Harapan dapat 82 kerusi, Perikatan Nasional rapat dengan 74 kerusi dan Barisan Nasional jatuh ke 30 kerusi. Baki ada pada parti-parti Borneo dan Bebas. Maksudnya tak ada sesiapa pun yang cecah 112 kerusi keramat tu. Itulah jalan buntunya. Semenanjung Malaysia, walaupun memegang 75% daripada 222 kerusi, berpecah teruk. Dan di sinilah kuasa sebenar beralih arah secara dramatik. Ke arah Borneo kan? Ya. Sabah mempunyai 25 kerusi dan Sarawak mempunyai 31 kerusi. Secara keseluruhannya, Malaysia Timur memegang 25% kuasa di parlimen. Apabila Semenanjung tak mampu bentuk majoriti bersendirian, parti seperti Gabungan Parti Sarawak atau GPS dan Gabungan Rakyat Sabah atau GRS tiba-tiba pegang kunci kuasa. Oh, barulah saya nampak matematik dia. Mereka bukan lagi sekadar pelengkap kuota. Mereka adalah kingmakers. Tanpa Borneo, takkan wujud kerajaan di Putrajaya. Tepat. Anda tak boleh tubuh kerajaan tanpa persetujuan mereka. Sebab itulah pada tahun 2022, kita melalui 5 hari rundingan yang sangat tegang dan sangat memenatkan. 5 hari kita menghadap skrin telefon tunggu berita.
refresh feed beratus kali rasanya. Ya, semua kem politik cuba meyakinkan Blok Borneo ini. Akhirnya, dengan sokongan mereka, Anwar Ibrahim berjaya membentuk gabungan dan dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Jadi hari ini, landscape kita dipacu oleh gabungan besar. Kita ada Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim yang merangkumi PKR, DAP dan Amanah. Kita ada Perikatan Nasional, Blok Pembangkang yang dikemudi Bersatu dan PAS. Dan kalau ikut perkembangan mutakhir, blok ini telah dipengerusikan oleh Ahmad Samsuri Mokhtar sejak Februari 2026. Betul, ada peralihan pengurusi di situ. Dan semestinya Barisan Nasional dengan UMNO, MCA dan MIC. Kerajaan hari ini hanyalah hasil gabungan kem-kem ini. Tapi di sinilah ia menjadi benar-benar menarik. Kalau kerajaan sekarang dah dibentuk dan penggal parlimen sebenarnya hanya tamat pada Disember 2027, kenapa tiba-tiba ada cakap-cakap nak buat PRU awal tahun depan atau bahkan hujung tahun ni? Jika kita hubungkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar, barulah benda ni masuk akal. Ini adalah permainan percaturan masa atau timing. Bayangkan anda adalah kerajaan yang sedang memerintah. Okey, saya bayangkan saya PM sekarang. Anda nampak angka-angka ekonomi sedang berpihak kepada anda. Nilai ringgit semakin kukuh, kadar pengangguran rendah, pelaburan asing mula mencurah masuk dan pemberian bantuan serta subsidi sedang dirancarkan. Dari segi sentimen di bawah, rakyat mungkin rasa sedikit selesa. Adakah anda akan tunggu sehingga hujung tahun 2027? Mestilah tak. Sebab kitaran ekonomi ni kan macam roller coaster. Kalau kita tunggu 2 tahun lagi, entah-entah ekonomi meleset balik, inflasi naik, sentimen rakyat pun marah. Waktu tu kalau buat PRU, nahaslah kerajaan. Betul, jadi lebih baik bertindak sekarang. Dan selain sentimen rakyat, pemerhati politik juga sedang melihat pihak pembangkang wujud tanda-tanda pergeseran dalam Perikatan Nasional. Oh, yang isu dalam Bersatu tu ya? Ya, khususnya kemelut kepimpinan antara Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin dalam Parti Bersatu. Apabila rumah tangga pihak lawan sedang bergolak, ia memberikan kelebihan strategik yang sangat besar untuk kerajaan menyerang dengan membubarkan parlimen awal. Ya, logik sangat. Dengar cerita pun jentera Akar Umbi dah mula diberi isyarat untuk panaskan enjin lepas musim Hari Raya. Tapi persoalan saya, adakah Perdana Menteri ada kuasa mutlak untuk petik jari dan cakap, okey, esok kita bubar parlimen? Menteri untuk menghadap dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen lebih awal, walaupun tarikh luput wajib adalah Disember 2027 dan selewat-lewatnya PRU kena buat pada Februari 2028, sejarah menunjukkan hampir setiap pilihan raya di Malaysia diadakan sebelum tempoh 5 tahun tamat. Perdana Menteri akan memilih waktu di mana peluang gabungannya untuk menang adalah paling maksimum. Selain daripada faktor nak menang, saya ada terbaca pasal isu kos. Kononnya ada kaitan dengan PRN beberapa negeri kan? Ini pun satu faktor besar rasanya. Ya, itu faktor keuangan yang sangat berat. 3 negeri utama akan mencapai tarikh luput Dewan Undangan Negeri atau DUN mereka tak lama lagi. Melaka pada Disember 2026, Sarawak pada Februari 2027 dan Johor pada April 2027. Menguruskan pilihan raya secara berasingan ni memerlukan kos yang raksasa. Raksasa tu banyak mana sebenarnya? Jika Kerajaan Persekutuan di Putrajaya memutuskan untuk menyelaraskan tarikh PRU supaya ia berjalan serentak dengan PRN negeri-negeri ini, mereka boleh mengelakkan pembaziran logistik, keselamatan dan tenaga kerja. Penjimatan ini dianggarkan mencecah sekurang-kurangnya 200 juta ringgit. Wow, 200 juta. Dan saya nak ingatkan anda yang senang mendengar ni, 200 juta itu adalah duit cukai anda tau. Bukan duit jatuh dari langit. Jadi ia satu penjimatan awam yang sangat logik untuk kerajaan buat serentak. Okey, katakanlah PM menghadap agung esok dan parlimen terbubar. Apa sebenarnya proses yang berlaku selepas tu dan apa peranan kita sebagai pengundi? Sebaik sahaja terbubar, Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR akan mengambil alih kuasa operasi. Mereka akan tetapkan 3 tarikh utama, iaitu tarikh pengumuman, hari penamaan calon dan hari mengundi. Hari penamaan calon ini menarik. Calon bukan sekadar daftar nama, mereka kena serahkan deposit tunai. Deposit tunai? Berapa ribu tu? RM10,000 untuk kerusi parlimen dan RM5,000 untuk DUN. Wow. Dan
ini bukan deposit sewa rumah yang boleh dapat balik kan? Kalau mereka kalah teruk, macam mana? Kalau calon itu gagal mendapat sekurang-kurangnya 12.5% undi, Maksudnya 1/8 lah kan? ya, 1/8 daripada jumlah keseluruhan undi dalam kawasan tersebut, wang deposit itu akan lubuh, masuk ke kantong kerajaan. Mekanisme ini dicipta untuk pastikan hanya orang yang benar-benar serius bertanding, bukan sekadar nak letak nama suka-suka je. Padan muka kalau saja-saja nak glamour kan? Lepas tu apa jadi? Selepas itu, fasa kempen bermula dan ia mesti dihentikan tepat jam 12:30 malam pada ambang hari mengundi. Ya, jam 12 malam tu memang semua kena tutup Swiss. Bendera, poster, semua dah tak boleh pacak. Esoknya, kita semua beratur di sekolah atau Dewan Raya. Prosesnya agak simple je sebenarnya. Tunjuk IC, celup jari dalam dakwat kekal, ambil kertas undi, masuk petak dan pangkah 1X sahaja. Betul, pastikan 1X je. Dan kalau kertas tu terkoyak masa anda buka, jangan gelabah buang dalam tong sampah. Pergi tunjuk balik dekat pegawai SPR bertugas dan minta kertas ganti supaya undi tu tak jadi undi rosak. Tapi dengan semua kesusahan, beratur panjang tengah panas ni, cuba yakinkan pendengar kita, kenapa mereka patut keluar mengundi? Apa maknanya semua ini kepada mereka? Ini menimbulkan persoalan penting kan? Kenapa kita kena peduli? Kerana setiap garis polisi yang mencorakkan hidup anda, bermula daripada anda bangun tidur sampailah anda tidur semula, ditentukan oleh ahli politik di Dewan sana. Kerajaan persekutuan yang memegang kuasa akan memutuskan adakah cukai pendapatan anda dinaikkan, sama ada subsidi minyak ditarik balik, bagaimana kualiti sistem kesihatan awam di hospital dan silibus apa yang diajar kepada anak-anak anda. Semua benda hidup kita, diorang yang kawal. Ya, dan kerajaan negeri pula uruskan soal air, isu tanah perumahan anda, malah kutipan sampah di depan rumah. Pendek kata, kos nak teruskan hidup di Malaysia ni ditentukan oleh orang yang anda pangkah. Kalau anda rasa malas nak mengundi, anda sebenarnya sedang memberikan lesen penuh kepada orang asing di sekeliling anda untuk merangka dan menetapkan undang-undang hidup anda sendiri. Ayat tu cukup padu. Kalau kita tak buat keputusan, kita serahkan steering hidup kita pada orang lain. Dan bila cakap pasal steering ni, saya rasa kita tak boleh lari dari berbincang tentang kelompok pengundi baru kita yang sangat besar impaknya, iaitu Undi 18. Ya, ini satu anjakan paradigma yang sangat besar. Betul. Dulu kena tunggu umur 21 baru boleh mengundi. Sekarang, budak umur 18 tahun yang baru lepas habis SPM tu dah sah jadi pengundi automatik. Dan ingat, ini bukan satu hadiah percuma dari ahli politik ya. Ini adalah hasil perjuangan panjang anak-anak muda yang menuntut hak mereka. Rang undang-undang ni ditolak berkali-kali sebelum akhirnya berjaya lulus pada 2021 dan menurunkan had umur tu. Berjuta-juta nama baru masuk dalam daftar pengundi. Dan kemasukan berjuta-juta pengundi muda ini telah mengubah sepenuhnya ekosistem kempen pilihan raya kita. Generasi lama mungkin membesar dengan menghadiri ceramah di padang awam, kibar bendera fizikal dan setia kepada satu-satu parti selama berpuluh tahun, ibarat pasukan bola sepak. Tapi generasi undi 18 ini, cara mereka memproses maklumat sangat berbeza. Betul sangat. Mereka bukan rajin nak pergi ke padang ceramah malam-malam. Mereka buka TikTok. Mereka tengok Reels. Kalau video tu tak tangkap perhatian mereka dalam 3 saat pertama, mereka akan scroll atau swipe laju-laju. Tepat. Algoritma media sosial kini menjadi medan perang sebenar. Ahli politik kini sedar bahawa kelompok anak muda ini tidak mempunyai sentimen terutang budi kepada sejarah 60 tahun kepartian lama. Mereka mahu tahu isu semasa. Macam, adakah saya akan dapat kerja lepas habis belajar? Mampukah saya beli rumah pertama? Jadi, parti-parti politik terpaksa mengubah taktik dan cara komunikasi mereka secara drastik untuk relevan di mata kelompok ini. Wow, ini bawa kita kepada satu rumusan yang sangat mendalamlah untuk hari ini. Kalau dulu, politik kita sangat mudah dijangka. Warna apa yang mendominasi semenanjung? Warna itulah yang bentuk kerajaan. Tapi hari ini, kita telah melihat landscape politik Malaysia tidak lagi monolitik. Ia retak, rumit dan sangat bergantung pada gabungan-gabungan yang kadang-kala goyah. Dan dominasi kuasa telah beralih kuat kepada kingmakers dari Sabah dan Sarawak. Di samping itu, pengurusan ekonomi dan ketepatan masa atau timing memainkan peranan sangat besar. Semuanya berkaitan.
Dan sebelum kita berpisah, melihat kepada kuasa baru pengundi muda yang kita borakkan tadi, saya nak tinggalkan satu soalan provokatif untuk anda fikir-fikirkan. Memandangkan undi 18 telah membawa masuk jutaan pengundi muda yang berjaya mengubah sistem. Adakah blok pengundi muda yang besar ini, yang mungkin tak terikat dengan kesetiaan parti tradisi selama 60 tahun, akan memaksa gabungan-gabungan politik besar ini untuk mengubah sepenuhnya cara mereka berkempen pada PRU 19 nanti? Adakah orang lama mampu bersaing dalam dunia algoritma, kan? Ya, nampukah taktik lapuk bertahan? Ini satu benda yang pastinya akan menjadi medan tempur paling epik nanti. Itu adalah dinamik yang paling mendebarkan untuk kita saksikan dalam beberapa bulan yang akan datang ini. Memang tak sabar rasanya nak tengok apa yang berlaku seterusnya. Baiklah, itu saja ruang yang kita ada untuk kupasan mendalam kali ini. Jika anda rasa kupasan ini membuka mata anda dan bantu anda faham permainan politik negara dengan lebih jelas, pastikan anda tekan butang like, kongsikan kepada kawan-kawan anda, tinggalkan komen pendapat anda di bawah dan subscribe ke Malaysian News Today supaya anda terus kekal tajam dan berinformasi. Terima kasih kerana meminjamkan telinga dan minda anda kepada kami hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di kupasan seterusnya, jaga diri, buat pilihan dengan ilmu dan teruskan sifat ingin tahu anda. Selamat tinggal.